Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Koseful. Jika video ini lalu di FFP anda, jangan lupa untuk anda tekan ke 5 button di sebelah kanan handphone anda dan bersahabat dan coach. Okey, baik. Coach dulu kirakan saya boleh 27 hari bulan 11 1991. Okey. Kita try kira dia ni. Kira tarikh lahir siapa ni? Encik Amin Ar-Razak. Okey. Kali ini kita gunakan kaedah keturunan dan warisan pula. Okey. Okey, tarikh lahirnya 27/1/1991 27/1/1991. Okey, kalau nak kira keturunan dan warisan ni kita kena tulis ke tengah-tengah lah. 27/1/1991 padam balik. 27/1/1991 27/1/1991. Okey, untuk keturunan dan warisan dia ada dua pengiraan sebelah bawah dan pengiraan sebelah atas. Okey, baik. Jadi coach tulis dulu dia punya apa pengiraan dia tapi aku pengiraan sebelah atas aku tak ajarlah. Okey. Macam biasa kita tambahkan pasangan masing-masing. Okey, ni pasangan dia, ni pasangan 2 nah. Okey, mari kita mulakan. 2 tambah 7 dapat 9. 0 tambah 1 dapat 1. 1 tambah 9 dapat 10. Okey, dia jadikan dia satu digit. 1 tambah 0 dapat 1. 9 tambah 1 dapat 10. Jadikan satu digit. 1 tambah 0 dapat 1. Okey, 9 tambah 1 dapat 10 kan. Macam tadi. 9 tambah 1 dapat 10. 1 tambah 0 dapat 1. Tak bawah ni. 1 tambah 1 dapat 2. 1 tambah 2 dapat 3. Okey. Muat kan ni? 1 tambah 1 dapat 2. Letak sebelah 3 tu. 9 tambah 1 dapat 10. Okey. Jadi 1, 9 tambah 1, 10. Ini jawapan dia. 1, 2 tambah 1 dapat 3. 1 tambah 2 dapat 3. 1 tambah 2 dapat 3. 3 tambah 3 dapat 6. Okey, tambah silang 2 tambah 3, jawapan duduk kat sini. 2 tambah 3, 3 dapat 5. Dapat 5. 1 tambah 3 dapat 4. Kat sini jawapan dia. 5 tambah 4 dapat 9. Okey. Okey, setiap pengiraan untuk pengiraan di sebelah bawah, kita pengiraan sebelah atas. Aku tak share lah dia punya ni ilmu ni. Untuk guru tak bagi share. Okey. Okey, baik. Macam mana nak kira ni? Kira dalam hati. Okey, baru kita kira macam biasa. 2 tambah 1 dapat 3. 8 tambah 1 dapat 8, 9. Terabur dah. 9 tambah 3, 9, 10, 9, 12 dapat 12. 1 tambah 2 dapat 3. 1 tambah 9 dapat 10. Jadi 1. 8 tambah 9 tambah 8. 17. 1 tambah 7 dapat 8. 1 tambah 8 dapat 9. 1 tambah 8 dapat 9. Okey. Nah, ni belah kiri pula. 1 tambah 3 dapat 4.
2 tambah 3, 5. 4 tambah 5 dapat 9. Okey. 9 tambah 3. Jumpa kat sini lah. 9, 10, 11, 12. 12, 1 tambah 2 dapat 3. 3 tambah 3 dapat 6. 3 tambah 6. 6, 7 dapat 9. 9. Okey. 9. Okey ya. Aku tak lukis lah dia punya garisan-garisan tu. Okey, apakah yang ada pada potensi yang ada pada cik tadi tu? Okey, baik. Kita tengok di pengiraan sebelah bawah dulu. Okey, jadi tuan orang asas 3. Okey. Orang asas 3 ini bermaksud karakter satu orang yang aktif. Okey, satu orang yang agresif, satu orang yang jenis karakter orang nak cepat je kan. Nak laju je, nak cepat siap je. Okey, kadang-kadang dia nak buat benda tu dia nak cepat, kadang-kadang ada benda yang dia terlepas pandang lah. Okey, dan jenis orang barang juga ni. Orang yang cepat nak laju ni, kadang-kadang kalau lambat sikit kita lambat kan, dia cepat nak marah kan. Okey, jenis karakter dia macam tu lah. Okey, baik. Itu dia punya kekurangan. Ni dia punya apa? Dia punya apa? Karakter dia secara umum dah. Okey, kekurangannya ada 9. 9 ni bermaksud aset. Okey. Biasanya dalam bab kewangan, duit yang ada ni biasanya dia kalau dibelanjakan bertukar menjadi barang. Jadi aset, jadi barang, jadi benda yang boleh nampak lah. Okey. Okey, kita tengok nombor cermin letak. Okey, nombor cerminnya tak ada kat sini kan. Dia tak ada, tak sama lah. Jadi tak ada nombor cermin di sebelah pengiraan bawah ni. Okey, baik. Apakah potensi-potensi yang lain yang ada? Aku baca yang famous sajalah. Okey. Ada pola 54994 iaitu pola yang berkaitan dengan insting yang bagus. Okey. Ada feel, ada rasa. Okey. Ada kelebihan merasa lah. Boleh jadi perawat, boleh jadi satu orang yang tukang masak kan. Kelebihan merasa, menjiwai kata. Okey, menjiwai pelakon ke pelawak ke apa sajalah, dia boleh feel benda tu lah. Okey, baik. Jadi insting yang bagus. Jadi orang yang insting yang bagus, gerak hati. Okey, apalagi kalau dapat mimpi, ada dapat benda-benda yang deja vu ke, yang lain daripada yang lain, kita pun terbuka hijab dia, ternampak benda-benda lain, pun boleh jadi juga lah. Okey, 213 adalah kemahiran komunikasi, pandai bercakap lah. Okey, berapa minit ni? 8 minit dah. Okey, aku tak ada cerita semua ni. 336 berkaitan dengan dunia pelaburan. Kemudian ada 123 ni pun sama, kelebihan komunikasi. Kemudian berkaitan dengan dunia ketegasan, dunia disiplin. Okey, berkaitan boleh jadi polis, tentera, ahli politik. Okey, sama juga ada pola suara ataupun pola berkaitan dengan komunikasi lah. Okey, di keturunan pula. Apa keturunan potensi yang ada pada keturunan ni? Okey, dia ada nombor cermin kat nombor keturunan dia lah. Okay, jadi dia pun berpotensi juga untuk famous. Okey, 213 ni baru di sebelah bapa. Ni ayah, yang ni mak. Yang ni mak lah, ibu. Jadi dia mewarisi kelebihan bersuara, kelebihan bercakap, kelebihan komunikasi ni, pandai menyanyi ke, pandai bercakap ke, petah percakapan ke, pandai bersembang ke, beramah mesra. Okey. Kata bersuara dia kuat, suara dia garau, suara dia sedap. Okey. Dia mewarisi daripada saudara bapa dia lah. Lepas tu dia ada banyak ni, 1 2 3 ni. Okey, dia mewarisi secara terus. Okey, dah 9 minit aku tak sempat nak cerita semua. Jadi kalau ada minat tokoh cerita lagi lebih panjang lagi, ada banyak lagi serial ni, Portable City yang ada dalam ni, boleh dapatkan full analisis tarikh lahir. Jika anda minat aku nak cerita macam ni, dapatkan full analisis tarikh lahir. Kau cerita semua kesihatan kewangan, berkaitan dengan jodoh dan perkahwinan, keserasian dan sebagainya. Okey, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.